Ada guru yang dahulu masuk ke sekolah dengan penuh semangat, ingin mengubah hidup murid, ingin menjadi pendidik terbaik, ingin memberi cahaya kepada generasi masa depan. Tetapi hari ini, ada yang mula penat, hilang semangat, merasakan diri hanya seperti mesin memenuhi sistem. Persoalannya, bagaimana seorang guru mahu membina jiwa murid jika semangat dalam dirinya sendiri perlahan-lahan sedang mati? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, sistem boleh berubah, tekanan boleh datang, tetapi jangan biarkan semua itu membunuh jiwa pendidik dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dunia pendidikan hari ini semakin mencabar. Guru bukan sahaja perlu mengajar tetapi juga mengurus pelbagai perkara lain. Kadang-kadang terlalu banyak dokumentasi, laporan data, tekanan pencapaian tugas tambahan hingga guru mula merasa jauh daripada tujuan asal menjadi pendidik. Masalah sebenar hari ini bukan kerana sistem pendidikan mahu membebankan guru. Masalah sebenar ialah apabila tekanan sistem mula menghakis semangat dan jiwa seorang guru. Ada guru yang dahulu sangat bersemangat tetapi kini mula mengajar sekadar memenuhi tugas, hilang kreativiti, hilang motivasi, tidak lagi merasa gembira masuk ke kelas, lebih membimbangkan. Ada guru yang mula percaya bahawa usaha mereka tidak lagi bermakna, sedangkan hakikatnya kehadiran seorang guru masih sangat penting dalam kehidupan murid. Masalah sebenar ialah apabila guru terlalu lama hidup dalam tekanan tanpa ruang untuk menjaga emosi dan semangat diri. Kita perlu sedar, sistem hanyalah alat, tetapi jiwa guru adalah nadi sebenar pendidikan. Kerana murid tidak hanya belajar daripada silibus, murid belajar daripada semangat guru, cara guru melayan mereka, kasih sayang guru, nilai kehidupan yang dibawa oleh guru. Masalah sebenar ialah apabila guru mula kehilangan rasa bahawa kerja mereka adalah satu perjuangan yang mulia, dan apabila semangat hilang, pendidikan akan menjadi kosong. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam dunia pendidikan. Guru yang kuat bukan guru yang tiada tekanan, tetapi guru yang tidak membiarkan tekanan memadamkan tujuan hidupnya. Satu, sistem tidak boleh menggantikan jiwa guru. Teknologi boleh membantu. Sistem boleh mengurus, tetapi tiada apa yang boleh menggantikan sentuhan seorang guru, kata-kata semangat seorang guru, keikhlasan seorang guru. Itulah sebabnya jiwa guru sangat penting. Dua, guru perlu mengingati tujuan asal ketika tekanan datang. Guru perlu kembali bertanya kepada diri, kenapa aku memilih jalan ini? Jawapannya mungkin kerana mahu membantu murid, mahu mengubah kehidupan manusia, mahu menyebarkan ilmu. Tujuan itu perlu sentiasa dihidupkan semula. Tiga, semangat guru memberi kesan besar. Kepada murid-murid boleh merasakan guru yang mengajar dengan hati, guru yang hadir dengan semangat, guru yang benar-benar peduli, dan semangat itu boleh mengubah masa depan seorang anak. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru pernah merasa sangat tertekan, tugas terlalu banyak, tekanan kerja semakin berat. Beliau mula merasa kosong setiap kali masuk ke kelas. Namun suatu hari, seorang murid menulis nota kecil kepadanya. Nota itu berbunyi, "Cikgu, terima kasih kerana selalu percaya pada saya walaupun saya selalu gagal." Guru itu menangis kerana dalam kesibukan sistem, rupa-rupanya masih ada jiwa murid yang disentuh oleh keikhlasannya. Kisah kedua, seorang guru hampir berhenti mengajar kerana terlalu penat, namun beliau memilih untuk berehat seketika dan kembali mencari makna sebenar profesion perguruan. Beliau mula fokus kepada hubungan dengan murid, mengurangkan tekanan terhadap diri sendiri, mengajar dengan lebih ikhlas dan tenang. Perlahan-lahan semangatnya kembali hidup. Perbezaannya bukan kerana sistem berubah, tetapi kerana beliau memilih untuk menjaga jiwa sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, jika hari ini cikgu merasa penat, itu perkara yang normal. Jika hari ini cikgu merasa terbeban, itu juga manusiawi. Tetapi jangan biarkan semua itu memadamkan jiwa pendidik dalam diri kita.
Kerana dunia ini masih sangat memerlukan guru yang mengajar dengan hati. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita masih ingat sebab kita memilih menjadi guru? Adakah tekanan membuat kita lupa nilai sebenar pendidikan? Adakah kita terlalu keras terhadap diri sendiri? Mulakan dengan langkah kecil. Berehat apabila perlu, hargai usaha diri sendiri. Fokus kepada perubahan kecil yang berjaya dibuat kepada murid. Cari semula kegembiraan dalam mendidik. Jika cikgu rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput cikgu semua untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan sokongan untuk membantu guru terus kuat, positif dan bersemangat mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan guru. Kerana kita mahu melihat lebih ramai guru terus bertahan dengan hati yang kuat dan jiwa yang hidup. Ingatlah, jangan biarkan sistem membunuh semangat. Kerana guru yang sebenar bukan guru yang sempurna, tetapi guru yang terus memilih untuk memberi cahaya walaupun sedang berjuang dalam tekanan. Teruskan mendidik, teruskan memberi harapan kerana setiap kata-kata cikgu hari ini mungkin sedang membina masa depan seorang anak yang akan mengubah dunia suatu hari nanti. Terima kasih semua. Semoga semua guru terus kuat, terus ikhlas dan terus menjadi pendidik hebat yang tidak pernah membiarkan tekanan memadamkan cahaya jiwa seorang guru.